dan dia tak flat macam deluxe class yang lain. Okay, sebagai contoh deluxe class lockdown, dia punya badan dia agak flat. Yang ni dia nampak seakan-akan flat, tapi disebabkan sculpting dia, dada dia ni nampak macam ke depan sikit, and sculpting dia memang cantik kat sini, so dia tak nampak flat. Okay. Assalamualaikum, hai, selamat datang korang ke akaun Abaras Batman. Jadi untuk video kali ni, episod ke-16, Abaras nak unboxing dan review dekat korang collection Abaras Transformers Autobot Drift Studio Series 36 ataupun SS36 daripada Hasbro dan juga Takara Tomy. Okay, jadi Abaras rasa video yang kali ni adalah video yang special. Okay, sebab dalam semua Transformers Studio Series line yang Abaras dah unboxing dan review, bagi Abaras Drift ni yang premium bagi Abaras, sebab kotak dia tak sama macam kotak-kotak lain. Okay, kalau korang tengok dekat sini, kotak dia segi empat tepat, dan korang tengok kat sini aksesoris dia sangat banyak. Abaras rasa dalam semua Transformers Studio Series yang Abaras collect, ni yang paling banyak aksesoris yang Abaras dapat. Okay, Abaras nak tunjuk kat korang perbandingan antara kotak-kotak lain. Okay, jadi kat sini Abaras ada Bone Crusher punya kotak. Korang tengok kotak dia lain kan, ni melintang. Yang ni bukan melintang, dia segi rectangle. Okay, yang ni kotak. Abaras tunjuk lagi dekat korang, Abaras ada ini, Abaras ada scraper, kotak dia melintang juga, korang tengok. Dan yang last sekali, Abaras ada Blackout. Okay, Blackout Series 08 Leader Class. Korang tengok kotak dia rectangle. Okay, jadi video yang kali ni Abaras rasa memang special, dan ni adalah karakter yang Abaras sangat minat dalam Transformer ni. Yang paling Abaras minat sebab Drift ni memang style dia, cara dia pakai dia punya pedang dia, lepas tu skill dia. Okay, memang terbaik Drift ni. Okay, sekejap Abaras perlahankan lighting. Okay, jadi kalau kita tengok dekat sini, kotak Hasbro dan juga Takara Tomy memang cantik. Kita boleh nampak figure kat dalam sebab dia transparent box. Dia ada figure Drift. Lepas tu ada ni Dinobot Tops, Dinobot Terry, Dinobot Sharp T. Okay, kalau korang tengok, lepas tu ada aksesoris kat sini. Lepas tu ni gambar Drift Series 36 Autobot Drift. Okay, dan lagi satu figure ni diinspirasikan daripada Transformers The Last Night movie. Okay, Abaras sangat suggest untuk korang tengok movie tu, memang best lah. Okay, dan figure ni daripada Hasbro dan juga Takara Tomy. Ini Transformers Generation. Okay, lepas tu dekat belah kanan pula kita ada gambar Drift yang sangat cantik dan logo Autobot kat sini. Okay, yang ni Authentic Transformers. Seterusnya kita ada gambar figure Drift dan juga dia punya ni macam Dinobots dia ni. Okay, dalam robot mode dan juga recycle mode. Okay, dan kalau tengok dekat sini ada dalam 12 step untuk tukarkan dia daripada robot mode ke recycle mode, and vice versa. Okay, jadi dekat sini Abaras nak tunjuk kat korang Studio Series punya line, dia akan ada sedikit kata-kata kat sini. Okay, kalau korang tengok dekat sini, Autobot Drift lose his inner calm and his balance when mischievous baby Dinobots break his concentration. Okay, kalau korang tengok movie tu, dia ni Dinobots ni pergi kacau dia ni, nak macam nak train dia punya dia nak train lah skill-skill dia sampai dia ni terjatuh. Okay, jadi lepas tu kat sini kita ada beberapa collection yang korang boleh dapatkan, macam Studio Series 28 Barricade. Okay, lepas tu Side Swipe Studio Series 29. Nanti Abaras akan unboxing dan review figure-figure ni pada video-video akan datang. Okay, stay tune. Okay, lepas tu dalam kotak ni kita ada backdrop sebagai aksesoris tambahan untuk kalau kau nak ambil gambar. Okay, yang ni lebih kepada choking hazard dan juga manufactured kat mana-mana. Okay, dan yang ni license by Delmer. Okay, lepas tu kalau kita tengok dekat kotak belah kiri pula, kotak belah kiri kita ada Studio Series 36 dan figure ni adalah figure deluxe class. Okay, yang ni sesuai siapa nak buat jadi box collector, korang nak susun side by side, korang boleh tengok lah series berapa, 36 ke 01 ke apa. Okay, lepas tu dekat bahagian atas kita ada Transformers The Last Night punya movie logo dia, dan yang tak akhir sekali, yang ni lebih kepada manufacture dekat mana. Okay, jadi jom kita ke next part untuk unboxing part Autobot Drift Series 36 daripada Hasbro dan juga Takara Tomy. Okay, jadi untuk unboxing part ini paling Abaras tak sabar. Okay, Abaras tak buka lagi figure ni. Abaras nak tunjuk untuk korang, Abaras nak tunjuk dia punya ASMR lah orang kata. Okay, jadi Abaras kita ni dulu. Okay,
So unboxing untuk apa tu figure ni bagi Abang Ras agak premium okay, sebab kotak dia macam lain daripada yang lain. Okay. Jadi kita buka ni. Okay. Abang Ras memang suka kotak Transformers Studio Series yang macam ni okay, daripada line Transformers Studio Series yang baru-baru ni. Kotak dia tak ada macam ni nombor-nombor ni dia dah tak ada okay. Abang Ras suka yang lama ni. Okay. Jadi Abang Ras keluarkan yang ni dulu. Jadi first kali kita ada yang ni, dia punya manual okay. Okay. Lepas tu dalam kotak ni kita ada backdrop. Kita tengok. Okay, ni adalah salah satu scene dalam movie tu. Nanti kalau korang tengok movie tu, korang akan cam tempat dia okay. Lepas tu kita tengok lagi. Yang ni box dia dah tak ada apa-apa okay. Seterusnya kita tengok satu figure yang sangat cantik dan aksesoris yang sangat banyak okay. Korang tengok kat sini. Sekejap Abang Ras tu kan. Okay. Jadi first sekali kita ada yang ni, Dinobots yang ni. Okay. Sekejap lagi Abang Ras akan tunjuk lebih detail dekat bahagian accessories review. Okay. Okay. So kita ada ni. And then seterusnya kita ada ni. Okay. Cantik okay. Seterusnya weapon. Weapon dia cantik Weapon dia sangat cantik. Okay. Kita ada ni, dua pedang ni. Okay. Seterusnya kita ada pedang yang panjang sikit. Pedang ni antara benda yang Abang Ras suka lah untuk Autobot Drift punya karakter ni okay. Kita tengok nanti macam mana dia boleh convenience lah untuk letak semua benda ni dekat badan Drift okay. Lepas tu ni pedang yang besar, yang ni cantik okay. Seterusnya kita ada Drift sendiri. Gunting okay. Ini okay. Ini tak ada apa-apa, so kita letak tepi dulu okay. Jadi kita ada Drift okay, sangat cantik okay. Jadi itu saja. Jom kita ke next part untuk parts what's in the box. Okay, jadi kita dah sampai ke parts what's in the box okay. Kalau korang nak tahu, Autobot Drift ni Abang Ras dapat dengan harga RM150 termasuk postage okay. Bagi Abang Ras harga yang sangat-sangat berbaloi dengan apa yang Abang Ras dapat dekat sini okay. Sebab Autobot Drift ni bagi Abang Ras dah agak rare untuk dapatkan dekat Malaysia okay. Lagi-lagi yang MISB okay. Kalau BIB pun dijual Abang Ras, tak silap Abang Ras agak mahal juga. Jadi 150 sangat berbaloi dengan apa yang dapat. Jadi apa yang kita dapat dekat sini, kita ada figure Autobot Drift yang memang sangat cantik. Lepas tu kita ada lagi 3 figure yang lain. Kita ada Dinobot dekat sini, 1, 2, 3. Lepas tu kita ada manual yang sangat senang faham untuk kita tengok ataupun refer. Lepas tu dari segi aksesoris dia banyak okay. First kali kita ada pedang yang paling besar ni okay. Lepas tu kedua pedang yang sederhana. Yang ni boleh pegang dua-dua tangan. Kalau korang tengok dalam movie dia ada pegang dua-dua tangan. Lepas tu yang ni kita dapat lagi 2 pedang okay. Yang ni tak silap dia letak dekat side drift ni okey. Dan yang terakhir sekali kita ada background yang sangat cantik dan kena dengan figure Autobot Drift ni deluxe class ni okey. Jadi memang sangat-sangat baloi, Abang sangat recommend untuk korang dapatkan figure ni okey. Jadi tanpa buang masa, jom kita ke next part untuk figure review, transformation guide and articulation. Okey, jadi kita dah sampai ke part figure review, transformation guide and articulation. Bagi Abang Ras, Autobot Drift ni walaupun dia deluxe class tapi dia memang cantik okey. Dia accurate macam dalam movie dan dia tak flat macam deluxe class yang lain okey. Sebagai contoh, deluxe class Lockdown, dia punya badan dia agak flat. Yang ni dia nampak seakan-akan flat tapi disebabkan sculpting dia, dada dia ni nampak macam ke depan sikit and sculpting dia memang cantik kat sini. So dia tak nampak flat okey. Dan kalau korang tengok dekat kotak tadi, dia ada dalam 12 step nak tukarkan dia daripada robot ke recycle and vice versa. Bagi Abang Ras memang sekejap sangat nak tukar, memang senang okey. So Abang Ras akan tunjukkan transformation guide dulu sebelum review. Okey, kalau korang tengok dekat sini kan, kalau Abang Ras akan start dengan dia punya ni atap dia ni. Kalau korang tengok sini, korang pusing je ni, korang pusing and then korang turunkan ke bawah okey. Sampai jadi macam ni okey. And then
kalau korang tengok ni, Abang Rasa suka macam naikkan sikit. Okay, naikkan ke atas sikit macam ni. Okay. Lepas tu kita start dekat bahagian kaki pula. Bahagian kaki ni yang ni korang angkat ke atas, okay? Macam ni. Korang angkat ke atas, yang ni bersama korang angkat ke atas. Abang harap korang nampak Abang Rasa punya ni sebab dia macam agak gelap sikit, okay? Okay. Lepas tayar ni korang ke bawah kan, sampai dia jadi macam depan kereta macam tu. Okay, sini bersama korang ke bawah kan. Okay. And then Abang akan tutup ni. So lambang dia ni akan bercantum lah. Okay, logo Mercedes ni. So bahagian depan dah siap. Okay, jadi dekat bahagian sini, kalau korang tengok kat sini kan, korang angkat ni sikit. Lepas tu yang ni korang bawa ke depan. Ni korang tarik macam ni, korang tolak sampai bawah. Sampai dia jadi macam ni. Okay, dia jadi atap dia macam ni. Okay, sebelum korang tutup, tangan yang ni korang masuk dekat belakang body dia. Okay, korang masuk kat belakang body dia macam ni. Dia tak adalah ke belakang sangat dia at least korang ke tepi sikit pun boleh. Okay, sebab korang nak buka ni. And then korang buka ini, korang tegakkan pintu dia. Yang ni bersama korang tegakkan pintu dia. Okay, and then kalau korang tengok kat sini, dia ada slot tau. Ni slot ni untuk masukkan dengan slot dia ni. So sebelum korang masukkan slot tu, atap ni korang pasang ke depan sampai dia bunyi macam tu. Okay, yang ni korang ke bawah kan. Okay, lepas tu yang ni korang adjust tangan dia semua. So yang ni korang masukkan dekat slot dia. Dia akan muatnya. Korang tengok dia dah muat. Lepas tu pintu bahagian tepi ni pun sama, korang masukkan kat slot dia. Okay, dia mesti boleh, senang je. Okay, korang ketak-ketakkan. And then last sekali belakang ni korang tutup je macam ni. Okay, Abang harap korang nampak video Abang ni sebab dia macam kabu dan gelap sikit. Okay, jadi kita dah siap dah cara nak tukar daripada robot mode ke recycle mode. Memang sangat-sangat simple, 12 step, tak susah mana. Okay, memang cantik lah dalam figure recycle mode. Dan untuk tukarkan dia ke robot mode pun senang. Korang buat benda sama 12 step macam tu. Mula-mula korang buka ni. Okay, korang angkat ni. Okay, lepas korang angkat, korang tarik dia punya pintu ni. Okay, ni tadi ada slot ni, korang tarik. Yang ni pun korang tarik balik. Okay, and then yang ni korang ke ataskan. Ni korang ke ataskan. And then korang tarik tangan dia. Okay, sampai terkeluar ni, korang tarik tangan dia. Okay, seterusnya yang ni korang angkat atap dia ni, depan ni korang bagi dia terangkat. Okay, sini. Okay, and then yang ni korang sengitkan macam ni, baru naikkan ke atas yang benda ni. Okay, sekejap, sampai dia bunyi macam tu. Okay, and then lepas tu kaki ni korang cabutkan balik. Sekejap Abang tak tahu kenapa nampak gelap sangat video ni. Okay, so bila dia macam ni, kaki ni korang tarik ke bawah. Kaki ni pun korang tarik ke bawah. Yang ni korang pusing ke belakang. Ni pusing ke belakang. Okay, lepas tu yang bahagian belakang ni korang pusingkan dia macam ni. Korang angkat dia dulu, korang pusingkan. Ni korang letak kat atas. Ni dia ada slot untuk letak kat sini. Korang letak macam tu. Okay, jadi itu sahaja, kita dah siap dah daripada recycle mode ke robot mode. Memang sangat-sangat senang dan sangat sekejap untuk tukarkan dia. Okay, jadi kalau dari segi figure review, kalau tengok dekat sini, ni Abang tunjuk, dia punya design muka memang cantik. Okay, korang tengok design muka dia memang cantik, accurate macam dalam movie. Okay, Abang tak ingat dalam movie mata dia ada warna tak silap, tapi yang ni memang macam hitam dia. Tapi bahagian kepala ni memang accurate macam dalam movie. Okay, logo dia ni cantik, Mercedes. Okay, ni bahagian badan dia, bahagian pinggang dia. Okay, ni bahagian tangan dia. Okay, tengok great design dia punya ni. Lepas tu belakang dia memang biasa figure-figure Transformers memang biasa je bagi baris kat bahagian belakang. Okay,
Yang ni dia punya apa, shoulder dia. Okey. Sekejap dia tak terzoom ni. Okey. Okay, lepas tu ni bahagian kaki dia. Okay, bahagian peha dia. Okay, bahagian kaki. Okay, korang tengok memang cantik lah dia punya design dia. Okay. Cuma ada satu benda yang abang rasa macam lacking sikit. Kalau macam dalam movie dia agak banyak warna merah daripada warna hitam. Okay. Tapi figure ni dia lebih banyak hitam daripada warna merah. Tapi abang faham kemungkinan kalau dia buat banyak merah, bila korang nak tukarkan dia jadi recycle mode, dia akan banyak jadi warna merah. Okay. Tapi yang ni memang just nice lah. Merah-merah dia sikit macam ni pun dah okey dah. Okay. Okay, dari segi articulation pula kan, kita try. Kepala dia ni kita boleh pusing tak sampai ke belakang. Tengok. Okay, boleh tapi dia tersekat sikit sebab dia punya ni. Okay. Kalau korang nak sengit sikit boleh. Dongak boleh. Okay. Lepas tu kalau dari segi tangan, kita boleh angkat macam ni. Kita try pusing boleh ke tak. Pusing dia macam tak boleh. Sekejap kita try. Boleh tak pusing? Okay, boleh. Tapi dia agak ketat, korang kena hati-hati. Okay. Lepas tu tangan dia ni antara bicep dengan forearm tu boleh macam ni. Okay. Kalau ke belakang macam tak boleh. Kalau pusing pun tak boleh. Okay. Kalau tangan yang ni pun tak boleh pusing. Okay. Dia punya tangan ni kalau gerak macam ni boleh. Okay. Sama juga macam dekat tangan belah kanan, kita boleh pusing ke belakang. Try pusing ke belakang. Okay. Ke depan ke belakang boleh. Kita naik ke sini boleh. Okay. Lepas tu yang bahagian antara bicep dengan forearm ni korang boleh macam ni. Okay, untuk pegang pedang macam ni. Okay. Kalau ke belakang tak boleh. Yang ni dia punya tangan dia ni korang boleh macam ni. Pusing tak boleh. Okay. Kalau dari segi pinggang pula kita try. Pinggang memang tak boleh pusing. Okay. Pinggang ni memang keras dia. Okay. Kita pergi ke bahagian kaki. Bahagian kaki kita boleh ke depan. Okay. Ke belakang pun boleh. Kalau kita try angkat sikit dia punya belakang dia ni, dia macam tersekat sikit. Okay. Kalau keluar boleh. Ke dalam boleh sikit lah. Okay. Sama juga dengan kaki belah kanan. Korang boleh ke depan. Ke belakang boleh tapi korang kena adjust sikit. Okay. Lepas tu kalau keluar boleh. Okay. Ke dalam boleh sikit. Kalau dari segi lutut kita try. Lutut kita boleh pergi. Kita tengok kita boleh pergi sampai mana. Kita boleh pergi sampai sini. Okay. 90 darjah. Ke depan tak boleh. Okay. Pusing tak boleh. Okay. Kalau dari segi kaki sini korang tak boleh pusing apa. Korang boleh ke atas sebab dia part of transformation. Korang boleh ke depan. Ke belakang tak boleh. Okay. Kaki sebelah sini bersama. Lutut memang tak boleh gerak. Tak boleh pusing. Okay. Cuma boleh ke belakang macam tu boleh 90 darjah. Kalau korang tengok dekat sini 90 darjah. Kalau ke depan tak boleh. Okay. Yang bahagian kaki ni pun tak boleh pusing. Korang boleh just ke depan dia. Okay. Ke belakang tak boleh sebab dia tersekat. Okay. Jadi itu saja. Itu dia punya articulation. Bagi abang mencukupi lah articulation untuk figure deluxe class ni. Dan dia punya design pun memang cantik. Okay. Jadi ini review dari segi robot mode. Kita tengok pula review dari segi recycle mode untuk Autobot Drift. Okay, figure review dari segi recycle mode. Bagi abang sini satu recycle yang cantik. Okay, kalau korang tengok dekat sini kan, Mercedes ni memang cantik. Warna dia memang cantik. Okay, dia punya design pun disebabkan dia punya ni warna hitam, so korang macam tak nampak sangat dia punya garis-garis Transformers ni. Okay. Kalau korang tengok kat sini memang cantik. Okay, kita tengok body dia. Dia punya cermin ni memang nampak dalam. Okay, cuma dia agak nampak sangat dekat bawah tu. Okay. Sekejap abang zoom kan. Dia macam tak tu. Dia macam blur sikit. Okay, jadi ni design tayar dia. Okay, bunga tayar dia macam ni. Ini design pintu dia. Okay, bawah macam biasa memang nampak figure Transformers. Okay. Lepas tu yang ni bahagian tayar dia.
Okay, bahagian depan ni memang cantik. Dia punya lambang Mercedes dia. Dia punya lampu dia ni apa tu, cantik. Okay, bahagian belakang dia ni apa tu, dari segi sculpting memang terbaik. Cuma bahagian baras lacking warna. Okay, ni memang warna hitam. Lambang Mercedes kecil ni ada kat sini, memang terbaik. Okay, ini pun memang apa tu, hitam je semua. Okay, tak nampak. Ni ada lambang Mercedes kat sini. Okay, yang ni dia apa, warna dia macam warna hitam tau, tapi dia ada macam warna merah sikit. Tapi baras tengok dari mata kasar memang nampak sekali imbas memang nampak hitam lah. Okay, okay, bagi baras ni satu recycle yang cantik. Okay, jadi kalau korang nak, contohlah nak main sebagai recycle, kita try. Dia agak tersekat sikit. Dia okey, tapi dia agak tersekat sikit. Mungkin korang kena bukakan dia betul-betul kot. Setakat yang baras main ni, dia macam tersekat sikit. Dia macam tak smooth. Okay, jadi jom kita ke next part untuk accessories review. Okay, jadi kita dah sampai ke part accessories review. Jadi untuk part ni memang Baras tak sabar nak tunjuk dekat korang, sebab accessories ni memang banyak. Okay, jadi ini accessories pertama yang menarik hati Baras. Okay, ni paling Baras minat lah. Korang tengok dekat sini ada pedang yang paling besar. Design dia memang cantik. Okay, warna dia pun mencukupi. Kalau korang tengok kat sini, great design sculpting dia. Okay, ni memang warna hitam and then dia warna emas kat sini. Okay, memang cantik lah pedang ni, dia punya bentuk dia. Okay, lepas tu kita ada pedang yang kedua. Ada dua set pedang yang panjang. Baras tunjuk korang ni. Okay, yang ni pun antara yang berminat, pedang yang panjang macam ni. Sebab kalau korang tengok masa scene drift lawan, dia ada pakai dua pedang kan. So ni sesuai untuk korang pegang, bagi Autobot drift korang pegang dua pedang. Okay, ni dia. Yang tadi cuma dapat satu je. Okay, yang tadi tu dalam scene dia training, yang ni masa dia lawan. Okay, dan warna dia ni warna memang fully kelabu. Okay, dia bukan silver, dia kelabu. Okay, okay, seterusnya kita ada dua pedang kecil. Yang ni Baras tak pasti dalam movie dia apa tu, dekat bahagian mana. Okay, tapi ni pun okey. Dia sama juga macam warna dua pedang tadi, warna kelabu. Yang ni Baras suka pun sebab dia boleh convenient lah untuk letak dekat korang punya apa tu, Autobot drift bila dia jadi robot mode. Okay, kejap Baras akan tunjuk dekat accessories matching. Okay, lepas tu yang ni bagi Baras eksklusif apa tu, Steel Series Autobot drift ni disediakan 3 Dinobots kat sini. Okay, memang cantik, sculpting dia memang memang design dia cantik. Okay, kalau korang tengok kat sini details dia. Okay, ni yang pertama. Okay, ni warna dia sama macam warna apa tu, pedang tadi, warna kelabu. Okay, lepas tu seterusnya yang kedua, yang ni cute. Ni sangat-sangat cute. Okay, memang cantik lah. Yang ni pun korang boleh gerak dia punya ni. Okay, korang boleh gerak. Kita tengok mulut dia boleh gerak tak? Boleh pusing macam tu je. Kepala dia boleh pusing. Okay, kita tengok tadi, yang tadi boleh gerak tak? Ni boleh gerak. Okay, boleh gerak. Ni pun boleh gerak. Okay, boleh gerak kepala dia. Kita try boleh gerak tak? Kepala dia macam tak boleh. Tak boleh. Okay, okay, seterusnya yang ketiga, Dinobot yang ketiga. Yang ni mulut dia, kita try boleh macam ni. Okay, yang ni kaki dia ni boleh gerak. Ni kaki dia pun boleh gerak. Comel tiga-tiga ni. Kalau korang tengok mata dia berbeza. Okay, yang ni mata dia warna biru, yang ni warna purple. Okay, lepas tu yang lagi satu ni dia warna macam warna hijau. Okay, ni antara aksesoris yang apa tu bagi Baras menarik untuk dalam kotak ni. Seterusnya kita ada manual. Sekejap Baras ambil manual tu. Okay, manual ni bagi Baras manual yang senang faham. Lepas tu dia punya kertas dia pun agak premium, kertas keras macam ni. Okay, tengok kat sini dia ada gambar Autobot Drift, Steel Series 36. Okay, Autobot Drift, Transformers. Okay, gambar Drift, lepas tu Dinobot. Okay,
Ni nama-nama Dinobot lah. Okay, Abaras pun dah lupa nama dia, korang boleh tengok kat sini. Dan daripada movie Transformers The Last Night, okay, bahagian belakang dia. Abaras nak tunjuk kat korang dalam dia supaya korang boleh puas tengok manual ni. Okay, korang tengok kat sini. Ni antara dia punya tu lah, dia punya cara-cara nak tukarkan dia daripada robot mode ke recycle mode. Okay, ini belakang dia. Ni antara koleksi-koleksi yang korang boleh kumpulkan. Nanti Abaras akan review nanti mungkin akan datang Abaras akan review dua ni. Okay, Barricade dengan Side Swipe. Okay, korang jangan lupa tengok YouTube Abaras. Okay, ni manual dia, manual yang sangat senang untuk korang faham. Okay, lepas tu last sekali kita ada ni backdrop untuk Autobot Drift ni. Backdrop ni diinspirasikan daripada movie tempat yang diorang macam tersadai, okay, dengan siapa, Mark Zuckerberg tu. Sorry, bukan Mark Zuckerberg, Mark Wahlberg. Okay, kau tengok kat sini. Bagi Abaras just nice lah, untuk figure deluxe class. Okay, ni kalau dalam scene dekat sini Mark Wahlberg tengah call anak dia, tak silap Abaras lah. Okay, so kat sini kotak dia 36, lepas tu ni Transformers. Okay, lepas tu kat belakang ni tak ada apa-apa. Okay, memang kosong. Okay, jadi kita dah habis part accessories review. Jom kita cantum-cantumkan dia dekat part figure and accessories matching. Okay, jadi kita dah sampai ke part figure and accessories matching. Okay, jadi cara nak pasang weapon ni sangat-sangat simple. Okay, kalau korang tengok dekat sini kan, ni kita ada pedang. Terang sangat. Okay, sekejap Abaras tunjuk kat korang. Okay, kita ada pedang. So kalau korang nak pasang dia, korang just masukkan dia kat sini. Dah simple macam tu. Okay, dan kita ada pedang yang dua yang panjang macam ni, lepas kita ada dua yang pendek macam ni. Okay, kalau korang nak pasang senang je. Contoh korang nak pasang pedang kecil ni, korang boleh pasang macam ni. Okay, memang sangat simple lah. Abaras zoom kan. Okay, contoh kita nak pasang pedang yang panjang sikit. Sekejap Dia panjang sikit, korang boleh pasang dekat sini. Okay, korang tengok, sangat-sangat simple. Okay, Abaras nak tengok manual kejap. Dia lagi satu, dia convenient untuk korang letak semua pedang dekat badan Autobot Drift ni. Kalau tengok dekat manual ni kan, korang boleh letak semua pedang ni dekat belakang badan Autobot Drift. Bagi Abaras convenient lah. Dia macam series Barricade yang di Last Night punya. Okay, nanti Abaras akan sediakan link video tu dekat channel Abaras. Korang boleh tengok dia punya convenient letak semua barang dekat Drift ni. Okay, contoh kalau korang nak letak pedang yang panjang ni kan, kalau korang tengok kat sini, ni kan ada dia punya ni kan. So korang boleh cucuk dekat sini. Ni ada lubang kat sini, sini ada lubang. So korang boleh cucuk kat sini. Ni korang masukkan je slot kat sini. Okay, jadi dah terletak macam tu. Jadi yang pedang yang panjang lagi satu tu pun korang boleh letak dekat sini. Korang tengok ada lubang tu kan, korang just masukkan je lubang ni. Macam tu. Macam tu. Memang sangat-sangat convenient. Okay, dan pedang yang pendek tu pula, pedang yang pendek tu korang boleh letak dekat belakang dia ni. Okay, kalau korang tengok kat sini kan, okay, ni ada macam bulat ni, korang masukkan dekat sini. Ni. Okay, korang tengok yang ni korang masukkan dekat sini. Okay, lepas tu yang ni korang masukkan dekat sini. Okay, memang sangat convenient. Cuma dia agak longgar sikit. Sekejap, Abaras pasang balik. Okay, memang sangat convenient lah untuk korang letak semua pedang. Korang tengok cantik kan, dia terletak macam tu, memang nampak ninja macam tu. Okay, lepas tu yang pedang ni
pedang ni korang tak boleh letak dekat badan dia. Okey. Tapi korang boleh bolehlah letak dekat tangan dia, okey. Memang sangat cantik. Okey. Tengok. Dia memang nampak ninja lah. Okey. Okey, kita cantumkan pula dengan dia punya backdrop dia kat sini. Kita letak kat sini. Korang tengok. Memang cantik lah. Letak kat sini. Okay. Lepas tu kita letak dia punya aksesoris yang lain macam Dinobots kat sini ke kan. Sekejap. Dia agak terang sikit. Okay, kita boleh letak ni dekat sini. Okay. Lepas tu boleh letak ni 3 Dinobot comel ni kat sini. Okay. Tu kita boleh letak dekat sini. Okay. Jadi itu saja. Jom kita pergi ke part accessories matching dari segi recycle mode. Okay, figure and accessories matching dari segi recycle mode bagi Abaras dia tak so convenient dalam robot mode. Okay. Sebab dia boleh letak cuma 2 accessories je. Kalau korang tengok sini, korang boleh letak ni je. Kalau tengok dekat sini kan, dekat sini dia ada ni ada lubang ni. Okay. Jadi korang just pasang je dia punya ni pedang dia ni. Ni korang masukkan je dekat sini. Okay. Ini pun sama, korang masuk dekat dia punya lubang ni, korang masukkan dekat sini. Okay. Macam tu je. Okay. Macam tadi nampak kosong kan, yang ni korang boleh adjust lah, tak nampak kosong. Okay. Korang boleh adjust pedang dia tutup sikit macam tu, tak nampak kosong lah. Okay. Jadi ni je yang boleh pasang bila di dalam recycle mode. Bagi Abaras just nice je. Okay. Sebab bagi Abaras pedang yang paling Abaras suka yang ni lah. Jadi bagi Abaras ni convenient untuk Abaras punya cita rasa. Sebab Abaras memang pakai dua-dua pedang ni, so boleh letak terus dekat figure drift ni. Okay. Okay. Jadi jom kita connect part untuk figure size and figure size comparison with other figures. Okay, jadi kita dah sampai ke part figure size and figure size comparison with other figures. Okay. Jadi untuk figure deluxe class ni dia tak tinggi mana. Okay. Abaras ada pembaris ni. Kalau korang tengok kat sini, dia dalam hampir 5 inci. Okay. Dalam 4.9, 4.8 macam tu. Tak tinggi mana. Okay. Sebab dia deluxe class. Okay, jadi Abaras nak bawakan korang dekat sini figure deluxe class Barricade The Last Knight. Okay. Kalau korang tengok dekat sini, dia punya ketinggian dia sama. Okay. Korang tengok kat sini. Okay. Just nice. Okay. Okay. Figure sama. Okay. Korang sama. Lepas tu kat sini Abaras nak bawakan juga Optimus Prime Age of Extinction. Okay. Age of Extinction punya Optimus Prime Studio Series dengan The Last Knight sama je ketinggian dia. Okay. Jadi kat sini kita ada ni. Dia Abaras ke belakangkan sikit. Okay, korang tengok dekat sini kan. Yang ni figure leader class. Okay. Ni dua-dua ni deluxe class. Okay, korang tengok dia punya ketinggian dia. Optimus dalam hampir macam dalam 6 macam tu, 6.3. Okay. Bagi Abaras dari segi scale agak accurate macam dalam movie untuk semua ni. Okay. Yang ni Optimus Prime memang dia tinggi, Drift dengan Barricade memang dia rendah. Okay. Korang tengok, memang cantik tersusun rapat macam ni. Korang kena dapatkan figure-figure ni. Okay. Okay, jadi jom kita connect part untuk figure posing ataupun posing review. Okay, jadi ni posing yang pertama. Ni posing yang kedua. Ni posing yang ketiga tanpa aksesoris. Dan ini posing yang terakhir. Okey, jadi kita sampai ke pojung video. Jadi secara konklusinya, Abaras sangat-sangat recommend untuk korang dapatkan figure Autobot Drift ni. Sebab dari segi sculpting, paint job, aksesoris dia banyak, dari segi weapon dan juga karakter-karakter lain, memang korang kena dapatkan. Okey, sebab
Bagi Abaras, figure drift ni dekat Malaysia dah agak susah untuk dapatkan. Lagi-lagi yang MISB yang baru. Okay, kalau nak dapatkan BIB pun dah susah. Ini kan nak dapatkan yang MISB. So kalau korang jumpa, kena dengan bajet korang, dapatkanlah. Okay, memang tak rugi lah bagi Abaras, berbaloi. Okay. Jadi untuk video-video akan datang, Abaras akan unboxing dan review lebih banyak lagi collection Abaras. Dan kalau korang nak tengok Steel Series punya review yang lain, korang boleh tengok dan scroll je dekat YouTube channel Abaras, AA Batman. Dan kalau korang ada apa-apa figure yang korang nak Abaras review ataupun unboxing, korang boleh komen dekat video ni. Segala penambahbaikan korang boleh tulis dekat korang boleh komen dekat video ni, okey. Jadi kita jumpa di next video. Terima kasih korang sebab support Abaras. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum, bye bye.